Satu benda saya perasan bila kita ajak orang simpan emas ni kan, mereka takut dengan emas ni sebab mereka kata ada spread. Antara ayat yang biasa saya dengar ialah jangan simpan emas. Sebab apa? Beli emas hari ini, harga dah pun jatuh. Sebab apa dia kata kalau kita beli emas pada hari ini, 5 dinar contohnya, dengan harga sekian-sekian, kalau kita nak jual hari ini, kita tidak akan dapat dah harga seperti yang kita beli pada hari ini. Dan itulah yang dinamakan dengan spread. Jadi ketakutan mereka dengan spread ni menyebabkan mereka tidak jadi simpan emas. Saya nak tanya benda yang sama. Adakah orang yang beli rumah pada hari ini kemudian dia takut harga rumah jatuh esok, mereka kata rumah ini ialah satu benda yang scam. Ataupun macam orang beli kereta. Kita beli kereta pada hari ini, keluar saja daripada showroom, harga kereta yang kita bayar telah pun tidak sama dengan harga kereta yang kita nak jual nanti. Nak jual confirm akan lebih rendah. Jadi adakah orang yang beli kereta tadi, orang yang beli rumah tadi sudah kena scam yang sebenarnya? Jawapannya tidak. Tetapi mereka faham satu perkara, iaitu itu adalah kos yang terlibat apabila kita nak beli ataupun memiliki satu-satu aset ataupun barangan. Bagi orang yang beli rumah dan kereta, mereka tahu bahawa ada kos-kos yang terlibat seperti kos stamping, cukai dan sebagainya. Sama juga dengan orang yang beli emas. Mereka tahu bahawa ada kos yang terlibat dalam transaksi tersebut, iaitulah yang dikenali sebagai spread ataupun selisih harga di antara harga beli dengan harga jual. Jadi selisih harga ini bagi orang yang faham sebenarnya tidak menjadi satu masalah yang besar. Sebab apa? Dalam masa 3 tahun, 5 tahun lagi, harga spread ini confirm akan hilang dan yang ada hanyalah keuntungan sahaja. Sebab apa? 5 tahun lagi saya jamin harga emas lebih mahal berbanding dengan harga pada hari ini, dan sudah tentulah harga tersebut kalau kita jual dah boleh cover dah kos-kos spread yang ada ketika kita beli emas ini tadi.